Selamat datang semua. Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir, apa sebenarnya maksud jadi seorang warga negara? Ia bukan sekadar status pada kad pengenalan kita, kan? Hari ini, kita akan lihat macam mana tanggungjawab ni sebenarnya ada dalam perkara-perkara kecil yang kita buat setiap hari. Jadi, soalannya mudah je. Dalam hidup kita hari-hari, macam mana rupa tanggungjawab sebagai warga negara tu? Adakah ia hanya tentang mengundi 5 tahun sekali atau bayar cukai? Rasanya ia lebih mendalam daripada tu. Jom kita bongkar sama-sama. Okey, kalau ikut definisi rasmi, inilah maksud warga negara. Bunyi macam dalam buku teks kan? Ringkas je. Tapi hakikatnya, menjadi warga negara ni bukan pasal status semata-mata. Ia tentang tindakan. Ia tentang peranan aktif yang kita mainkan dalam masyarakat kita. Untuk faham dengan lebih jelas, jom kita kenal seorang watak. Kita namakan dia Aisyah. Kita akan ikut satu hari dalam hidup dia dan kita akan saksikan macam mana pilihan-pilihan kecil yang dibuat setiap hari itu sebenarnya adalah tiang-tiang yang menguatkan negara kita. Okey, kisah kita bermula pada waktu pagi. Dalam rutin harian Aisyah, kita akan jumpa tanggungjawabnya yang pertama, tanggungjawab kepada planet kita. Cuba tengok pemandangan ni. Rasa tenang kan? Keindahan alam yang bersih macam ni adalah anugerah yang kita semua kongsi. Dan di sinilah tanggungjawab kita sebagai warga negara bermula. Betul-betul di luar pintu rumah kita sendiri. Prinsipnya sangat mudah. Melestarikan alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Ini bukan sekadar slogan, tahu tak? Ia satu panggilan untuk kita semua bertindak sebab nasib planet ni memang betul-betul di tangan kita. Jadi, macam mana prinsip besar ni nampak dalam hidup Aisyah? Sebenarnya melalui tindakan yang sangat-sangat mudah. Dia asingkan sampah untuk kitar semula, benda kecil, tapi bayangkan impaknya kalau berjuta orang buat. Dia tutup paip air masa gosok gigi. Satu lagi tabiat mudah yang kalau kita semua buat, boleh jamin keselamatan sumber air kita. Benda-benda kecil macam inilah yang bila digabungkan, boleh bawa impak yang sangat besar. Okey, kita dah masuk waktu tengah hari. Tanggungjawab Aisyah beralih sikit dari alam sekitar kepada orang di sekelilingnya, komuniti kita. Kepelbagaian kaum dan budaya inilah nadi negara kita kan. Gambar macam ni mengingatkan kita yang tanggungjawab warga negara bukan hanya tentang tanah air, tapi juga tentang cara kita berhubung dan melayan antara satu sama lain. Ini membawa kita kepada tanggungjawab kedua yang sangat kritikal, menerima kepelbagaian kaum demi keamanan negara. Keharmonian ini bukan benda yang terjadi secara ajaib. Dia perlu dibina atas pilihan kita setiap hari untuk saling hormat-menghormati dan meraihkan perbezaan kita. Aisyah menghidupkan prinsip ni bukan dengan benda-benda besar pun. Dia makan tengah hari dengan kawan-kawan dari pelbagai latar belakang. Dia betul-betul luangkan masa mendengar untuk faham pandangan yang berbeza. Dia senyum dan tegur jiran dia. Setiap interaksi kecil ni, ia membina jambatan kefahaman, mengukuhkan lagi hubungan dalam masyarakat kita. Macam inilah perpaduan sejati dibina. Bila menjelang petang, skop tanggungjawab Aisyah jadi lebih luas lagi. Ia melangkaui komuniti terdekatnya dan sampai kepada imej negara kita di mata dunia. Latar langit ikonik ni bukan sekadar bangunan tau. Ia adalah simbol kebanggaan kita. Dan kita semua, anda dan saya, kita ni macam duta kecil untuk negara. Setiap tindakan kita sama ada di dunia nyata atau di alam maya, sikit sebanyak akan membentuk persepsi dunia terhadap kita. Jadi ini membawa kita kepada tanggungjawab yang ketiga, menjaga imej negara. Dalam zaman digital sekarang, di mana maklumat bergerak sepantas kilat, peranan ni jadi lagi penting berbanding dulu. Jadi, macam mana benda ni nampak dalam era digital? Aisyah guna media sosial untuk kebaikan. Dia kongsi cerita positif pasal artis tempatan. Kalau dia nampak ada maklumat salah pasal negara kita, dia perbetulkan dengan baik, dengan hormat. Dan dia sokong bisnes dan produk tempatan. Setiap like, setiap share, setiap pembelian produk tempatan tu, ia macam satu undi keyakinan untuk negara kita. Inilah rupa patriotisme moden. Okey, kita dah lihat hari Aisyah. Dari pagi sampai petang. Dari alam sekitar kepada komuniti dan imej negara. Sekarang, jom kita satukan semua ni dan lihat apa mesej utamanya. Nah, inilah intipatinya. Pengabaian tanggungjawab. Kita boleh mengancam kestabilan negara. Kestabilan ni bukan sesuatu yang kita boleh ambil mudah tau. Ia perlu dibina dan dijaga melalui komitmen setiap seorang daripada kita. Macam Aisyah. Dan inilah pengajaran paling penting dari kisah Aisyah. Menjadi seorang warga negara yang baik bukanlah tentang melakukan satu tindakan heroik yang besar. Sebaliknya, ia adalah tentang ribuan tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari.
Jadi, persoalannya sekarang bukan lagi apa tanggungjawab kita, tapi macam mana kita boleh mula melaksanakannya. Jom kita tengok langkah-langkah praktikal yang kita boleh ambil. Ada 3 langkah mudah. Pertama, renungkan sekejap. Fikirkan satu je tindakan kecil yang anda boleh buat. Kedua, kongsikan. Ceritakan tindakan anda, sebarkan idea positif tu. Dan ketiga, beri inspirasi. Mana tahu tindakan anda tu boleh jadi pencetus semangat untuk orang lain pula. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Tak perlu fikir nak ubah dunia dalam sekelip mata. Cukup fikirkan tentang esok sahaja. Apakah satu tindakan kecil yang akan anda ambil? Kerana di situlah perubahan sebenar bermula.